Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat. Okey, saja hari ni. Semalam tak dapat buat. Semalam sibuk pasal apa? Siapkan RO hujung bulan kan. So kita buat collection duit. So lewat sampai pukul 12. So tak dapat lah nak buat live. So hari ni ada kelapangan sikit. So kita buat live lah. InsyaAllah. Terima kasih Is join. Okay, so hari ni kita nak share sikit tentang bancuh atau beli sabun. Bancuh sabun atau beli sabun. Untuk vending mesin sabun lah. So kita nak try mana pilihan antara bancuh atau beli. Sebab sekarang ni mesin sabun memang banyak dan banyak package-package yang diadakan. So kita nak try lah. Try berbincangkan dengan sahabat-sahabat yang ada dalam ni. Tengok mana bagus, mana yang terbaik. Pilih bancuh atau pilih beli. So saya lah nak share insyaAllah. Okay, sekarang ni dah ada mesin ni? Dah ada mesin ke? Dah pernah tahu mesin sabun ke sebelum ni? Atau pertama kali dengar mesin sabun? Terima kasih join. Untuk pengenalan, nama saya Rafizal Mahmud daripada Johor Bahru. Saya adalah pengusaha dan pengedar mesin sabun, vending sabun SUS 04. So dah main sabun ni dah dekat masuk bulan 9, dah masuk 5 bulan lah. 5 bulan join mesin sabun ni. Alhamdulillah. So sebelum ni memang anda buat RO mesin. So saya anda RO mesin. So 4 tahun main RO mesin. So untuk vending sabun ni saya baru 4 bulan 5 bulan lah macam tu. Tapi alhamdulillah lah. Saya tengok perbezaan antara vending sabun dengan vending RO ni banyak sangat beza. Beza dari segi kutipan lah saya nampak. Macam kalau vending RO ni dia punya kutipan main shilling kan, 1 sen, 10 sen, 20 sen, 30 sen, 50 sen. Tapi kalau mesin vending sabun ni dia main ringgit, RM1, RM2, RM3. So dari segi kewangan tu nampak kalau mesin sabun tu dia memang mesin sabun tu lebih tinggi kutipannya. Memang dia punya segi ROI lagi cantik lah. Kalau sekarang kita join dengan mesin RO ni boleh untung, tapi lebih kepada macam long term lah untuk double modal. Tapi kalau mesin sabun insyaAllah, mesin sabun saya cakap ni tak lari lah. Kalau siapa ada mesin sabun tak lari lah kutipan dalam 1000 lebih mesti lah. Biasa lah sabun biasa 1000 lebih mesti jejak ni. Tu kutipan bersih tau. Mana kutipan bersih tu mana untung lah. Okay, mesin refill SA. Alamak, ni memang mesin refill sabun Kuang. Cantik. Ini daripada kampung apa nama dia, kampung apa ni tadi, kampung apa lupa tadi. Saya macam jumpa dah ni. Kampung dekat Selangor ni. Okay, sahabat-sahabat saya juga yang join. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So kita just tunggu sahabat-sahabat lain sambil tu kita baca pasal sabun. So siapa yang tak pernah pasal tahu mesin sabun boleh tanya pasal mesin sabun. InsyaAllah kita just tengok ada idea tentang sabun. So dalam mesin sabun ni dari segi kutipan memang beza lah dengan RO. Memang sangat beza RO. So kalau RO ni kita tengok dia kutipan by shilling kan, shilling 10 sen, 20 sen. Tapi kalau mesin sabun ni pakai RM1, RM1, RM2, RM3. So kita pun ada boleh upgrade kepada QRP. So agak mudah lah. So ada share juga pasal QRP tadi kan, pasal QRP. So mudah lah orang nak buat by payment. Sekarang ni orang lebih suka QRP, scan terus kan, tu bayar payment daripada ambil cash kan. Sebab kadang-kadang dari segi keselamatan memang QRP lagi selamat daripada cash. Tapi tu orang kita tengok lah. Tapi setakat ni kalau tengok pada QRP, signifikan lah peningkatan pembayaran tu, signifikan lah, memang tinggi lah. Maknanya kalau tahu bulan pertama tu dipasang tu QRP tu lebih kurang dalam dia punya peningkatan lebih kurang hampir kat 30 atau 40% lah. 30-40% minimum lah. So kalau kita tengok, maknanya kalau mana kutipan bagus, tinggi, maknanya okey lah paymentnya macam ni. Okay, terima kasih join. Pasal Encik Asraf, ni Asri join, terima kasih join. Okay, so hari ni kita just nak bincang pasal mesin sabun. Pada siapa yang tak kenal pasal mesin sabun, so kalau anda tengok mesin sabun ni agak viral lah sekarang. Mesin sabun layan diri viral lah, macam-macam jenama ada, macam-macam bentuk ada, macam-macam semua ada. So kita nak pilih. So ada yang player mungkin nak dah tahu, ada yang dah main sabun, ada yang belum tahu mesin sabun lagi. So saya nak share sedikit tentang mesin sabun lah. Untuk kenalkan diri saya baik semula, nama saya Rafizal Mahmud daripada Johor Bahru.
Saya adalah pengusaha dan pengedar mesin sabun vending sabun non clean SUS 304. SUS 304 mana body dia lah, body dia buat dari SUS 304, mana body dia stainless steel. Kalau kat luar ni kebanyakannya body dia daripada besi, daripada EG plate, daripada fiber. So yang saya punya supply daripada SUS 304. SUS 304 tu maknanya body dia memang stainless steel. Lepas tu dia potong laser lah. Potong laser. Ada juga yang buat daripada body stainless steel tapi bukan potong laser. Mana potongnya pakai, saya tak tahu potongnya ni, tapi kalau kita rasa kalau kita kat ujung-ujung tu kan, dia tajam. Tajam, kita luka kan. Tu yang bahaya tu kadang-kadang kalau tak potong laser. So, kalau potong laser ni agak kemas. Dari sambungannya pun agak kemas. So boleh tengoklah kat TikTok saya tentang mesin SUS 304 lah. Okay. So hari ni kita nak share tentang apa? Lebih sabun bancuh atau sabun siap, mana pilihan? Sabun bancuh atau sabun siap, mana pilihan? Okay. Untuk perkenalan tadi okay. So setakat ni yang dalam join group ni lah ada 2 orang. Okay. Terima kasih Kak K4M Z41. Okay. Nama boleh JT Motor X1. Alhamdulillah. Okay, saya join dengan grup ni. So kita nak terang pasal mesin sabun sedikit tentang mana lebih pilih, mana pilih anda, sabun bancuh atau sabun siap. Macam saya memang saya ambil sabun bancuh lah. Saya buat bancuh siap senang. Bagi saya siap senang lah. Tapi ada juga yang member buat sabun bancuh. So kita tengok mana kelebihan, mana kurang. Tapi dari segi margin memanglah dikatakan Dr. Nafikan mesin bancuh lebih tinggi marginnya. Dari segi margin memang bancuh lebih tinggi marginnya. Mana tinggi margin lah, maknanya kalau kita jual tu marginnya tinggi sikit lah daripada kita beli kan. Tapi ada juga kenapa ada orang pilih beli dan ada orang beli bancuh. Tu nak kena lah pastilah. Okay. So sekarang ni nak tanya jugalah, cuba komen antara orang yang dah join dalam group ni atau yang ada mesin atau belum ada mesin, anda prefer bancuh atau anda prefer beli? Nak juga dalam grup ni tanya kan. Sabun Dobi Arya. Okay. Ni sabun Dobi ni hebat ni. Okay. So saya nak tanya dalam grup ni kan. Okay. Anda pilih bancuh ke anda pilih beli? Bancuh sendiri, mana beli dapat bahan daripada pembekal bancuh, atau anda pilih beli? Waalaikumsalam sabun Dobi Aryan. Alamak, terima kasih sahabat. Terima kasih Adfi menyertai, Cik Asri, Cik Kamal Sabri, terima kasih join. Okay, so saya nak tanya ni pada sahabat-sahabat semua yang join group dalam ni. So kalau anda ada mesin sabun, anda ada atau tak ada, anda prefer mana? Anda prefer beli atau anda prefer bancuh? Tanya. Cuba jawab. Anda prefer bancuh atau anda prefer beli? Anda bancuh tu maknanya kita beli bahan daripada supplier, kita bancuh, lepas tu kita jual. Ataupun kita beli dah siap-siap, mana supplier datang terus sabun, kita jual, tuang dalam mesin tu jual. Pada siapa yang belum ada mesin atau ni, kenalkan diri semua dulu. Saya adalah Rafiza. Kalau ada tempat bolehlah bancuh. Betul. Kalau ada tempat bolehlah bancuh. Betul. Kalau ada tempat bolehlah bancuh. Okay. So kalau pada sahabat-sahabat yang join dan sabun Dobi Arya ni memang buat sabun ni. So dia buat sekarang mungkin beli siap. Mesin sabun kuang, okey, buat beli siap. Okey. So kita nampak sini ada yang prefer bancuh dan ada prefer yang siap. Okey. So sekarang kita tengok. Kalau bancuh, macam kita bancuh lah. Okey, bancuh pertama yang kita tahu kena faham pasal bahan lah. Pasal bahan, berapa bahan yang dia bagi. Sebab apa? Kalau tempat kecil beli lagi senang. Betul. Tempat kecil beli lagi senang, nampak kat sini ke sahabat-sahabat kita dah komen kat sini. Siapa yang ada bancuh atau yang beli, tengok ada kelebihan satu tempat masing-masing. Okey, mungkin sahabat kita sabun Dobi ada ni memang dia bancuh. Memang dia beli bahan dan dia bancuh. So dia memang tahu dia memerlukan kawasan yang besar. So mana kalau bancuh ni kan kita perlukan kawasan yang agak besar lah untuk letak mixer, letak tong, letak sabun, letak bahan, nak kena letak lah. Maknanya macam kira nak cerita macam kena sewa satu tapak lah, khas untuk benda tu lah, khas untuk simpan bahan tu. So bagus. Okey, so kalau bancuh kalau bancuh kita perlukan lokasi untuk sebancuh, mana lagi besar lah. So mana dekat situ senang cerita dia akan involve cost lah kan, dia akan involve cost. So walau kita involve cost, sebab sekarang ni kalau kita nak niaga, kita dah beli mesin,
kan, beli mesin satu mungkin dalam ada yang 10,000 kan dah beli mesin. Lepas tu kita nak tambah kos lagi untuk tembok tapak, untuk bancuh, untuk apa semua. Itulah tambah kos lagi. So bila tambah kos yang tadi kita belum selesai, kita tambah kos lagi satu yang so jadikan isu kita tambah kos lagi. So kita kalau boleh kita nak kurang lah kos. Nah, ini salah satu yang kita nampak yang kita perlu kaji jugalah. Perlu kaji. Masih Agul Syakanov, thank you, join. Hai. Okay, so malam ni kita nak share tentang pasal sabun, bilik atau bancuh. Pada siapa yang lalu live saya ni atau tak pernah jumpa saya atau pernah kenal saya ialah pengedar mesin sabun, vending sabun SUS 304. Vending sabun sekarang viral lah, memang viral. Kalau anda tengok mesin sabun ni tengah viral macam-macam. Kalau anda tengok TikTok, anda tengok mesin sabun saja, macam-macam keluar. Ada yang mesin macam-macam mesin lah, macam-macam mesin. So sekarang ni saya nak share dengan sahabat-sahabat mana nak bancuh atau beli. Okay, so sekarang ni tadi ada sahabat kita cakap pasal nak bancuh kita perlu ada lokasi. So lokasi. Kalau kita ada lokasi macam ni, kita ada apa? Kita ada tapak, kedai, kawasan untuk buat pembancuhan, sila. Ada sahabat-sahabat kita yang bancuh dekat rumah, tepi rumah. Ada yang bancuh tepi rumah. Kan buat satu bancuh, dia ada mixer, dia ada tong apa semua, siap bancuh tepi rumah. Bancuh betul ni. Lepas tu bawa jual lah. Tu bancuh. Okey. Lepas tu maknanya kita kena lokasi tu kena besar lah sikit. Mana kalau rumah tepi tu cantik lah, besar lah kan. Sebesar dan situ bila bancuh kita involve cost dari sebenarnya kita beli bahan. Lepas tu dari segi beli mixer, kena beli tabung, beli transport, macam tu lah. So akan tambah kos. Kalau baru satu mesin, lebih baik beli sabun siap bancuh je. Terima kasih sabun Dobi Aryan. Betul. Kalau beli satu mesin, lebih baik beli sabun siap bancuh je. Itu pandangan betul Dobi Aryan. Macam itu pandangan saya yang saya tengah buat lah sebenarnya kan. So kan sebab apa? Anda harus faham kena fahamkan situasinya macam ni. Okey. Satu yang saya nampak lah, melainkan kan kalau kita mesin dah lebih 3 Okey. Melainkan kalau mesin saya dah lebih dari 3 baru sesuai untuk bancuh sendiri. Lebih 3. Okey, lebih 3 cantik. So lebih 3 baru bancuh. Bagus idea. Terima kasih sahabat. Sebenarnya sabun Dobi Aryan. Saya rasa sabun Dobi Aryan ni memang ada pengalaman. Memang tuan-tuan cerita dia memang supply sabun. So dia dah tahu pengalaman. So kita tengok macam kita tak tahu benda bancuh atau pilih kan. Tapi kalau kita dah ada player yang dah mahir dengan benda ni, so kita just follow. Saya lebih suka macam tu. Sebab apa? Dalam hidup, dalam perniagaan ni kita perlu tak boleh kita jangan buat mistake tau. Kita cuba nak elak mistake. So daripada sahabat-sahabat kita yang dah ada join, dah tahu, so kita follow. Tanya sahabat-sahabat yang dah tahu, bancuh kalau macam ni, kalau pilih macam ni, belum mesin dah berapa. So bila ada sahabat-sahabat yang maklumkan kita tentang benda macam ni, so kita ambil ilmu lah. Mana kalau nak bancuh kena lebih 3. Nampak? Kalau bancuh lebih 3. Kalau setakat satu mesin, baik beli je. Beli je. Nampak? So that's why kadang-kadang kita kena faham tau. So dalam mesin sabun ni, kita kena belajar daripada pengalaman sahabat-sahabat. Itu yang dahulu macam saya join masa awal-awal buat saya RO lah ni, share pasal RO lah. Sebab saya memang kaki RO dulu. So dalam RO ni sebenarnya saya tak ada sahabat-sahabat yang menegur saya tentang mesin RO. Memang saya macam langgar je lah. Buat je, langgar je. So tapi bila ada macam sahabat-sahabat yang bila minum sabun ni, saya nampak satu cerita yang lain. So sabun, bila kita join sabun ni, kita sama-sama berkongsi ilmu tentang mesin sabun. Macam mana sabun yang bagus, apa sabun yang bagus, mana pilihan pelanggan, kita dapat tahu body yang mana yang bagus. So benda-benda ni yang menjadikan cakap, wah baguslah mesin sabun sekarang ni. Kalau kita buat sabun, kita tahu ada cara orang yang bantu kita untuk bantu kita untuk mudahkan urusan kita untuk belajar mesin sabun. Macam saya dulu buat RO, orang tak ada. So kita kena pandai-pandai sendirilah. That's why. So mana tu hard knock maknanya langgar tembok, dinding, baru tahu. Tapi kat sabun ni saya nampak sahabat-sahabat sabun, walaupun kita antara kita nak cerita, kita player lain-lain. Ada yang bancuh, ada yang buat, ada yang ni, kita sama-sama. Beza-beza tau pengedar ni, beza-beza. Buat mesin pun beza-beza. So nama company sabun pun beza-beza. Tapi yang saya nampak
dalam satu mesin sabun ni lah, player-player dia sangat membantu. Sangat membantu. Dia memberi pandangan sekian ni, beri pandangan sekian ni. So maksudnya kat sini, open market ni cantik. That's why cakap, ini tak nampak masa saya buat RO dulu. Ini tak nampak masa saya buat RO dulu. Kalau saya buat sabun sekarang, saya nampak benda ni memang bagus. That's why saya memang galakkan sangat sahabat-sahabat yang tak pernah sabun, yang tak pernah tahu apa itu vending sabun, join. Memang best. Sebab saya nampak kan dalam mesin sabun ni, dan guru-guru mesin sabun, dia suka berkongsi ilmu. Terima kasih Black Meljai, pengedar vending sabun Meljai Zerang. Terima kasih hadir. InsyaAllah. So kita dah tadi dapat sahabat kita dah cerita dengan kita tadi, share dengan kita sabun Dobby Aryan. Ni apa yang di share lah, dia memang pembuat sabun. Okay. Mana kalau kita ada lebih satu mesin, lebih baik beli sabun siap saja daripada kita bancuh. Mana kalau siapa-siapa yang mula dengan mesin sabun, satu mesin, cadangkan beli je. Jangan beli je siap dah bancuh. Maknanya beli siap, tuang saja. Kalau nak bancuh, lebih dari 3 mesin. Dan pandangan tu saya memang terima lah. Masa awal saya nak buat bancuh ni, sebenarnya saya dah mula dalam awal-awal ni, saya agak dah nak ke depan tu nak bancuh tau. Tapi saya dah beli mixer, saya dah nak beli bahan apa semua. Tapi cakap kalau aku beli mixer, kalau aku beli bahan, maksudnya aku akan tambah kos aku lagi. Aku kena tambah tempat tapak, aku kena tambah tempat untuk orang kena tambah kos beli bahan, aku tambah kos mixer, aku tambah pekerja untuk bancuh. So nampak kalau tambah kos ni, maknanya aku dah beli mesin baru. Tiba-tiba aku nak tambah kos lagi untuk mixer, untuk bahan, untuk ni, sudah cakap. So saya hold back. Untuk saya hold bancuh, saya mula dengan keadaan beli saja. Beli bahan lah. Bukan beli bahan, beli sabun saja. Maknanya beli sabun, tuang, settle. Lebih ke arah tu. Dan saya cakap benda tu lebih cantik lah. Macam juga saya percaya juga, macam tadi sabun Dobby Aryan cakap, kalau lebih dari 3, lebih dari 5, dah start dah mula nak beli sabun. Sebab apa? Dia dari segi sini tau. Saya nampak dari segi economic of scale. Economic of scale. Macam anda tadi beli mesin anda beli mesin pertama. Anda pertama kali beli mesin sabun, mesin vending sabun lah. Lepas tu anda nak beli nak beli mixer, anda ada tempat, anda nak beli bahan. So anda akan tambah kos anda. So kos anda belum tahu lagi ke arah mana anda nak pergi, tiba-tiba anda tambah kos lagi. Bila anda tambah kos, dia akan memberi beban pada financial anda, kan? Anda baru start beli mesin sabun ni, vending sabun ni, tiba-tiba anda mixer lagi. Lepas tu anda nak masa anda nak jaga, nak mixing lagi, nak elektrik lagi, nak masa rendam sabun, nak peram sabun lagi. Sabun ada masa kena peram. Ada yang 24 jam, ada yang 12 jam. Itu yang saya tahulah. So memang cakap, ini banyak masa ni. So kita akan invest masa kita kat situ. Kita belum balik modal, kita belum dapat lagi modal, tiba-tiba kita nak invest lagi masa kita dekat benda yang kita pun tak tahu. Satu lagi lah. So that's why bila yang macam saya member sabun Dobby Aryan cakap tadi, kalau kita lebih dari 3 atau lebih daripada 5 atau lebih daripada 10, itu dia panggil economy of scale. Maknanya kalau kita banyak mesin, kita maknanya dari segi income kita agak stabil, dan kita mula beli bahan. Maknanya kita dapat bahan, kita ada kos bahan tu, keuntungan daripada 10 mesin tadi sebut, kita boleh hire lah pekerja untuk untuk bancuh, untuk beli bahan, untuk kawal bahan, semua dah boleh bekerja. So kalau kita lah seorang-seorang nak bancuh, nak tuang, nak pergi hantar 10 mesin, that's why bila economic scale tu besar, maknanya mesin kita banyak, so kita punya cost tu kita boleh kurangkan. At the same time kita boleh, cost yang lebih sikit tadi tu, kita boleh hire pekerja untuk buat mixing, untuk buat penghantaran, untuk buat apa semua. Itu sebenarnya that's why nama economic scale. Tapi kalau satu mesin, saya cadangkan macam yang bersahabat tadi, saya sokong tadi lah, so Dobby Aryan, kita mula dengan beli saja sabun dia bersahabat. Nampak kita tengok komen bawah lagi. Dan terima kasih admin Kopi Hitam 99 join. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih join. Jemput Muslim. Terima kasih jemput Muslim Hub join. So tadi saya cakap tentang economy of scale. So maknanya kalau kita banyak mesin sabun, baru kita fikir untuk bancuh.
Tapi kalau kita ada satu mesin, barulah kita fikir beli saja dari sabun. Mana lebih mudah lah. Mana kita tak ada tambah kos lagi. Kalau kita tambah kos, sedangkan kita dah kos beli mesin. Tiba-tiba kita nak beli kos lagi untuk sediakan tempat, untuk sediakan mixer, untuk sediakan elektrik, power, masa kita invest masa lagi nak mixing. Lepas tu kita nak tuang balik. Tu banyak sangat kerja. So for time being, pada sahabat-sahabat yang katakan ada satu mesin, pada awalnya kita jangan terburu-buru untuk beli mixer. Kita guna masa kita beli sabun, tuang saja, lebih mudah. Itu atas dasar pengalaman tadi sahabat kita sabun Aryan join, dan itu pun pandangan saya. Dan pandangan ni kita masih open lagi lah. Tapi bagi saya, untuk dari segi economy of scale, lebih mudah kita beli sabun dulu pada awal satu mesin lah. Tapi kalau banyak mesin, kita akan mula fikir untuk beli mixer, beli bahan. Itulah dah mula lah. Okay. Satulah. Keduanya, saya nak share juga. So saya sebelum saya nak buat satu bentuk macam nak bancuh bahan mesin sabun ni kan, saya akan kena bertanya juga dengan sahabat-sahabat yang memang bancuh sabun lah. Saya akan tanya dengan dia orang, macam mana dia bancuh sabun, apa bahan yang digunakan, cara bancuh macam mana. Sebab apa, bila kita tak ada ilmu untuk membancuh satu benda yang kita tak tahu, kita bancuh benda tu ikut tau, ikut YouTube ke, beli mana nampak, tengok dalam Facebook ada benda ni apa semua kan, nampak kan muka biru, nampak je kita nak ikut saja. Tu tak boleh. Itu adalah satu benda yang cakap kita jangan ikut-ikut. Saya memang kalau buat apa-apa satu kita boleh, jangan ikut-ikut dia. So kita kalau boleh, kita nak tahu apa yang kita yang bancuh tu dari segi bahan tu dari mana, nak kena kenal. So ada dua jenis bahan. Biasanya yang bahan paling mahal ialah pewangi lah, yang saya tahu ialah pewangi. Terima kasih Tok Ayah join. So bahan paling mahal dalam sabun adalah pewangi. Pewangi adalah benda yang paling antara termahal lah. So kalau kita tengok ini dari segi yang saya tahulah daripada sahabat-sahabat yang buat yang bancuh sabun kalau lagi mahal sabun tu, mana lagi banyak bahan. Lagi mahal sabun tu, mana lagi banyak bahan. So bila lagi bahan banyak, maknanya lagi kualiti lah. Itu kiraan dia orang lah, kiraan yang kita tahulah, yang saya tahulah. So saya share dengan sahabat, itu kiraan dia. Lagi banyak bahan, lagi berat bahan sabun tu, lagi berat tau. Lagi banyak bahan, lagi berat dan lagi kualiti. Macam tu. So that's why kadang-kadang apa berlaku, kalau sabun tu murah, biasanya dia akan buang apa? Ni saya tahu, saya ni atas pengalaman saya tanya sahabat-sahabat yang bancuh sabun lah. Biasanya kalau sabun tu murah, dia nak kurangkan kos pewangi. Dia akan kurangkan kos pewangi. Kos pewangi adalah paling mahal antara sabun-sabun bahan ni. Kos pewangi adalah paling mahal. So that's why banyakkan sabun, kalau kita tengok dia, kalau dia murah kan, bila kita bancuh, kita guna sabun tu, kita masa kita beli wangi, basuh wangi, lepas basuh dia hilang wangi. Ada ke sabun macam tu? So kalau kita tahu tu adalah bahan yang murah lah, sabun yang murah lah. Sabun yang murah. Tapi ada yang kita faham bahawa bila sabun tu murah, so pelanggan ni ada kan banyak, bila sabun semua ada banyak 10 mesin lah, katakan satu area ni ada 10 mesin. So pelanggan akan pilih sabun yang mana daripada sabun yang murah tadi kan. Kalau sabun tu semua jual RM1. Semua jual RM1 lah, 10 mesin semua jual RM1. Satu jenis sabun ni, sabunnya wangi, bersih, lepas tu lepas sidai pun dalam almari pun masih wangi. Atau bancuh, buat cuci, hilang wangi. So dia pilih mana? Pastinya macam saya pun, saya akan pilih yang beli RM1, tapi kita boleh wanginya sampai ke masa almari. Even kalau kita ambil baju tu, nak pakai baju pun masih wangi lagi. Sebab kita tahu sabun tu ialah yang paling power. So that's why dalam sabun ni, kalau kita salah buat kalau kita salah jual lah, kalau pelanggan ni jadi pilihan, so pelanggan ni memilih tau. Ada kan 10 lah mesin kat tempat kita, semua harga sabun yang sama, RM1. Tapi kalau sabun kita tak kuat, sabun kita tak power, atau tak signifikan berbeza dengan sabun-sabun lain, so orang tak akan pilih sabun kita, orang tak akan pilih mesin kita, dia akan pilih mana sabun yang terbaik. Sebab harga sama RM1. Nampak kan? So that's why dalam pemilihan sabun ni sangat-sangat penting. Contoh kita nak bancuh pun, kalau nak bancuh pun kita kena faham apa bahan yang digunakan. Apa bahan yang kita gunakan, kita kena kenal bahan-bahan tu, bancuhnya macam mana. Walaupun kita tengok dari segi kalau YouTube ke Facebook ke mana-mana sahabat-sahabat lain gunakan, dia akan
Kadang salah sebut lah benda tu kan. Tak boleh sebut kan. Dia kata live ni kan kalau sebut dia record dia block nanti kita. Muka biru lah apa yang salah tak boleh sebut. So nak kadang-kadang kita nak kena cover tu. Okay. So dari segi bahan tu pun kita kena faham macam mana campur bahan. Bahan apa yang digunakan. Setiap satu bahan tu apa. Dia ada macam-macam nama. SLES lah. Ada bahan ni lah, bahan tu. So yang setahu saya, kalau sahabat-sahabat saya join buat bancu bahan, dia ada basic bahan, panggil ibu sabun. Kadang-kadang ibu sabun ni term dia berbeza antara sama lain. Ada yang sabun guna ibu sabun macam ni, ada ibu sabun macam ni, ada yang guna sekarang premix. Ada premix pula sekarang. Premix tu ada bahan dah siap bancuh, tinggal campur air je. Itu pun ada mula juga guna. So kalau ibu sabun ni, so dia berbeza. Ada yang mungkin 5 bahan, 6 bahan, 7 bahan, 8 bahan, 9 bahan, 10 bahan. Setakat ni yang saya tahu paling kuat 15 bahan. So that's why cakap banyak sabun ni, bila banyak bahan, maknanya dia kualiti lebih. Kalau dia kurang bahan, maknanya dia agak slow quality. That's why kalau kita bancuh sabun, kalau kita tak tahu apa yang kita bancuh pun satu masalah juga. Sebab apa? Untuk bancuh sabun ni, kalau saya tahulah, sahabat saya tanya pasal bancuh sabun, kebanyakan dia ada basic ilmu tentang kemis. Okay, setiap satu bahan ni bercampur, dia tahu akan jadi berlaku apa. Berapa gram campur berapa gram, okay, jadi berapa. Campur ni lebih sikit apa jadi apa. Dia tahu, dia ada basic kemis tau. Sabun ni dia memang tak boleh bancuh gitu je. Walaupun kita rasa dalam sahabat-sahabat kita mungkin hantar share kita video, okay, kau campur ni, bancuh ni jadi. Tapi kadang ada kesan-kesan lain yang kita tak tahu. Contohnya macam air. Kalau air tu kotor, tak ada tapis pun boleh efek juga pada sabun. Dia akan ganggu pH. So benda ni yang kita rasa. That's why kadang-kadang untuk kita bancuh, risikonya agak tinggi lah bagi saya. Risiko agak tinggi kalau kita bancuh. Sebab kita tak tahu, kita tak faham dia punya chemical reaction atau sama lain. Barang A campur bahan B, campur ni jadi apa. Kita tahu. So biasanya yang membancuh ni ialah yang kemis, yang tahulah. So at least kalau nak bancuh, anda kena ada sikit basic kemis lah. At least tahu sebesikit apa campur ni. So bila anda tak tahu, anda beli mesin, anda beli mixer, anda beli bahan, anda bancuh, sebenarnya itu risiko. Risiko pada anda yang tak tahu pasal bancuhan ni. Tiba-tiba main bancuh je kan, menjadi macam tu. Aku nak kos murah lah. Setahu saya yang kalau ikut bancuh tahu saya lah, belum campur kos elektrik apa semua, lebih kurang dalam 70 sen lah beli. 70 sen murah. Saya cakap kos untuk bancuh 50 sen, belum campur elektrik, belum campur bahan mixer, belum mixer, campur kerja semua belum lah. Murah. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa yang kita bancuh. Kalau kita tahu, alhamdulillah lah, kita faham cara bancuh ni A, B, C, jadi kita tahu, alhamdulillah. Tapi kita tak tahu, kita ikut-ikut je. Satu benda yang saya agak pantang lah kalau kita ikut-ikut. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau kita tak tahu, kita ikut-ikut, salah bancuh, kita yang salah. Sebab apa? Pertama yang saya nampak, sebab apa? Sekarang ni yang guna sabun kita tu adalah pelanggan. Kalau pelanggan dapat sabun yang tak elok, kita dah merosakkan kepercayaan pelanggan pada kita. That's why yang saya cakap, kalau kita tak tahu apa yang kita jual, tiba-tiba kita jual pada orang suka-suka untuk dapat profit saja, itu adalah satu benda yang saya kata salah lah. Bagi saya itu satu konsep yang salah lah. Kita tak tahu apa kita buat, tiba-tiba kita menjual je. Apa jadi mixer ni kita jual je. Itu akan nanti kita merosakkan nama kita sendiri. That's why untuk tahu pasal sabun ni, kita kena faham macam mana mixing dia. So that's why kena ada sikit basic tentang sabun. Bahan apa campur. Kalau tak ada basic, dia kena belajar juga. That's why untuk yang pertama, baru join ni sabun ni, kalau anda tak ada mesin pertama, saya cadangkan beli je dari awal dulu. Jangan beli bahan, beli mixer, sebab anda akan tambah kos anda dan risiko anda. So kalau kita contoh ambil daripada kilang. Daripada kilang memang dia dah tahu. Dapat apa? Sebab saya tahu kalau kilang ni dia ada sabun dengan 15 bahan alami. Okay. So dalam kilang ni kan, kalau kita ambil sabun, biasanya sabun kilang dia ada MSDS, Material Safety Data Sheet. Maknanya apa buat? Sabun tadi tu yang dia dah buat tu, dia akan hantar ke lab, chemical lab, dia akan check apa dalam bahan ni. Apa campuran dia jadikan apa draft dalam tu, apa bahan-bahan dicampur. So bila MSDS tu ada, MSDS short term dia, Material Safety Data Sheet. So kalau ada MSDS tu, kita tahu
apa sebenarnya pada bahan kita yang kita jual pada pelanggan, dan pelanggan boleh refer apa bahan yang kita ada dalam tu, menyebabkan apa jadi apa dia boleh tahu. Itu sebenarnya yang ambil SDS. So kalau kita tak tahu MBS kita pergi kita bancuh saja, itu adalah merisikokan diri kita, pada masa sama merisikokan orang lain. Dari segi nama lah, nama kita sabun ni sebenarnya kalau ikut dia kena ikut jenama. Kita bukan senang nak main letak satu mesin sabun, tapi kalau kita main suka-suka jual, memang nampak murah, kita boleh margin tinggi, tapi malangnya pelanggan yang akan mendapat kesan tersebut, dan akhirnya kita. That's right. So pada pandangan saya dan pandangan sahabat tadi, kita cakap kalau satu mesin kita beli dulu. So katakan anda dah mula banyak mesin, kita akan mula invest pada diri kita, ilmu kita, invest masa kita untuk bancuh pula. So maknanya kalau kita dah ada mesin, mana duit kumpulan kita berada awal mesin 1, 2, 3 mesin dah untung tu kan, untung tu kita buat apa? Kita invest pada diri kita untuk belajar bancuh sabun pula. Itu teknik dia sebenarnya. Okay. So dari segi lah, kalau bancuh ni lah, dia sebenarnya satu yang saya nampak, dia memang ambil masa kita lah kan. Lepas tu ambil masa kita nak bancuh, bila nak bancuh. Kalau kita kerja, macam mana kita nak bancuh masa kita kan, kita nak balik bila malam nak bancuh ke apa semua. Tu satu benda lah yang kita nampak. Satu lagi, risiko tersalah bancuh, atau terlebih cair, terlebih pekat. Itu pun masalah juga yang saya nampak lah kalau dah bancuh ni. Yang ketiga, tak konsisten atau bau atau texture. Tak konsisten. Tiba-tiba semalam jual rasa texture lain, tiba-tiba hari ni jual lain pula texturenya. Dah bau tak sama pula. So risiko-risiko yang kita cakap, kita ambil yang merisikokan diri kita. So pada awal ni cakap, kalau kita ada ilmu, janganlah kita membancuh, kita lebih baik beli saja. Betul. Okay. Tapi nak tanya juga kat sini, siapa-siapa yang pernah join bancuh? Selain daripada kilang sabun lah, memang bancuh lah. Siapa kat sini pernah bancuh sabun? Siapa pernah bancuh sabun? Boleh share siapa yang pernah bancuh sabun? Pernah bancuh sabun cair ke? Bancuh sabun kita tak bancuh, tiba-tiba buang ke longkang ke? Kadang ada isu juga, member cerita kan, tak jadi, buang longkang jelas. Bahaya tau kadang-kadang. Walaupun kita nampak macam bancuh je lah kan, tapi kadang-kadang tak jadi, kelongkang jadinya. So tentulah antara risiko bancuh tu, risiko membancuh sabun. Okay. So sekarang ni kenapa saya pilih, kenapa saya masih agak sihat join. Hai Kak Sihat. So kenapa saya pilih beli dan kenapa saya pilih beli? Pertama kenapa saya pilih beli daripada bancuh so dia mudah dan cepat. Mudah dan cepat. Kita beli, tuang sahaja. Mudah dan cepat. Mana kita tak perlu invest masa untuk mixing, kita perlu invest masa elektrik untuk kos ni, kita tak perlu bayar bekerja untuk campurkan, kita tak perlu ada simpan bahan, longgor bahan untuk kumpul bahan untuk jadi bancuh. Itu mana dapat mudah dan cepat lah. Lagi keduanya, dia lebih konsisten. Sebab sabun ni kita nak jual, dia kena konsisten sepanjang masa. Dia tak boleh tiba-tiba wangi sangat, tiba-tiba cair sangat, tiba-tiba pekat pula. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita tak ada ilmu untuk bancuh, kadang-kadang kita mungkin satu hari bancuh mungkin pekat, besok cair pula. So benda-benda tu yang kita kena lihat lah. That's why kalau kita beli, mana kilang ni memang dia konsisten. Contohnya macam kilang-kilang yang supply sabun untuk kedai lobby, untuk kedai-kedai yang kedai-kedai restoran yang memang dia tiap-tiap hari buat. So dia konsisten tau kedai tu. Konsisten sabun tu. Mana sabun tu dalam bentuk konsisten. Tak perlulah nak kita nak pening kepala. Tak perlu nak pening kepala tiba-tiba nak tu, tak sama. So, tapi sabun yang kita beli daripada kilang ni konsisten. Hi Fadil Sport. Terima kasih join. So konsisten tau. That's why dalam hal sabun ni, bila konsisten, pelanggan akan nampak satu benda yang konsisten. Beli sabun senang wangi. Tiba-tiba kalau kita salah bancuh, besok wangi, besok tak wangi, besok pekat, besok tak pekat. Pelanggan ni akan tengok, konsisten, sabun tak konsisten dia akan start pilih lain. Terima kasih for join. Itu dari pertama so dia mudah dan cepat. Yang kedua, quality konsisten. Dan dari segi usulan auto kemas lah.
Maknanya kalau kita letak sabun tu dalam office, maknanya susun cantik lah. Maknanya tak perlu lah kelang kabut dengan tiba bahan, tiba-tiba ada mixer, tiba-tiba ada air, campur-campur. So tak nak. So letak satu bahan cantik saja. Kat situ lah lebih mudah. Terima kasih Kak. Sihat join. Terima kasih. Dah join. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. So tapi cuma kat sini lah saya cakap cuma dari segi bancuh dengan beli, pastinya bancuh lebih murah lah. Bancuh memang lebih murah daripada beli. Sebab apa? Okay. Biasanya harga per liter bagi bancuh lebih murah daripada dia beli. Okay. Sekejap saya nak share tunjuk contoh botol yang dah siap lah. Sekejap Okey, alhamdulillah. Ada pun botol bancuh. Ni botol bancuh saya. Okey. Nampak tak? Ni betul nampak. Nampak. Tu. Ini saya bancuh. Ini botol 5 liter lah. Ini botol 5 liter. Okey. Ini yang dah siap bancuh ni. Cuma dari segi kos per liter dia agak mahal lah dengan apa? Dengan bancuh. Kalau bancuh murah, kalau beli nanti mahal. Tu beza dia lah. Beza dia bancuh dengan bancuh kan. Cuma dari segi bancuh tadi lebih murah daripada beli siap. So that's why kadang dalam ni macam mana kita nak tengok pula dari segi kos bancuh dengan kos beli. Tadi kita awal kita fikirkan bahawa kalau kita bancuh awal-awal tapi kita risiko diri kita. Tapi kalau kita beli mahal pula. Tapi kita kena tengok juga. Okey, macam sabun yang saya ni lah, saya beli kan. Beli kan. Ni nama apa ni? Ada kamera tak nampak. Saya share lah dekat kalau kat katalog saya ada kat sana. Ni. Okey. Ni dah beli dah siap. Ni boleh jual 5 liter 5 liter. Okey. Okey, Kak Sihat jawab. Okey, nanti saya jawab. Abang refill sebulan berapa kali kat mesin? Okey, nanti saya jawab insya-Allah. Boleh. Okay. So macam saya beli tadi sabun kan. Sabun tadi saya beli. So saya tengok pada margin. Okay. Sebab dalam mesin saya akan buat dua tau. Dua jenis sabun. Pertama saya akan buat satu yang ekonomi. Dan kedua saya buat yang premium. Okay. Dalam mesin saya kita ada 4 tabung. Ada 4 tangki lah. So 2 tangki premium, 2 tangki ekonomi. Okay. Tangki ekonomi margin saya 50 sen. Tapi kalau tangki premium margin saya RM1.30 sen. RM1.30 sen. Nampak So okay, walaupun tangki ekonomi tu 50 sen je margin, tapi sebenarnya apa yang saya nampak, yang saya lalui lah dan saya tengok pada pelanggan saya tengok sabun ekonomi ni lah tujuannya lebih kepada untuk menarik perhatian orang datang. Menarik perhatian, walaupun dia murah 50 sen, tapi dia menarik orang datang untuk beli sabun kita. Sebab saya dapat RM1.50, saya jual RM2, so saya dapat 50 sen 1 liter. So maknanya dia menarik orang datang ke tempat kita untuk beli sabun lah pertama. Tapi sabun yang premium tadi saya dapat RM1.70 kos, tapi saya jual RM3 1 liter. So saya dapat untung RM1.30. RM1.30 ni premium tau sabun dia. Tapi kalau ikut premium ni pun berbeza dengan kalau harga yang kedai yang harga RM2 tu, dia sebenarnya lebih murah daripada kedai yang tu. So maknanya kalau premium tadi, kalau kat luar tu kedai yang ni, kedai RM2 tu, so dia 500 ml jual RM4, RM3.6. Tapi kita jual ni 1 liter RM3. So memang murah lah. So kat situ saya nampak bila orang beli yang murah 50 sen, dan bila dia nak test sabun yang mahal sikit lebih RM3, so sabun yang RM3 tadi ialah mengikat. Sabun yang premium tu mengikat orang untuk stay. Yang sabun premium tadi, sabun ekonomi tu lebih pada pengenalan, dan sabun premium mengikat. Itu tujuan saya buat. Itu cara saya buat lah. So alhamdulillah. So dari situ tadi menjawab soalan Kak Sihat ni kan. Okey. Saya siap refill setiap minggu 2 kali.
2 kali. So mana kalau seminggu tu saya kena refill lebih kurang dalam 600 liter lah. Seminggu tu saya kena refill 200 liter. Lebih kurang. So 600 liter. So bagi saya kalau 600 liter refill untuk dalam seminggu, mana kalau sebulan kita kena refill pun 600 kali 4, 2400 liter. Banyak tu. Sebab apa? Saya nampak. Walaupun saya tengah ambil margin 50 sen kan. 50 sen dengan RM1, 30 sen dah. Dari segi margin kecil sangat. Kecil lah margin 50 sen. Apa orang jual, kalau orang boleh beli sabun bancuh RM1 jual ambil 30 sen dah. Kalau ambil lah RM1, dia jual RM2 pun untung RM1. Saya beli yang baju beli tapi 50 sen. Tapi pertama sebab apa saya pilih macam tu? Sebab saya pilih kualiti sabun. Kalau kualiti sabun kita bagus, walaupun margin kita kecil, tapi customer repeat sale. Tu teknik dia lah. Teknik saya gunalah kan. Walaupun marginnya kecil, tapi sabunnya kualiti, customer repeat sale. Daripada sabun yang agak murah lah RM1, murah, tapi kita tak dapat repeat sale. Dan customer boleh pilih lain. Customer boleh pilih lain sabun lain. So, mana kita nak? Customer repeat atau customer pilih tempat lain? Setakat ni ni pengalaman saya lah dekat Muar lah. Ni mula kalau saya banyak kali pergi Muar tu, saya memang ada satu mesin dekat Surau Istiqamah lah saya. Surau apa saya lupa nama surau tu, tapi jalan dekat bandar Muar tu. So kat Muar tu badannya kecil je. Ada lebih dalam 10 mesin dalam situ. 10 mesin sabun. So customer ni rondo-rondo tak beli sabun. Bila RM1, customer ni akan test sabun ni, dia test sabun ni, dia test sabun ni, test sabun ni, sabun mesin ni, dia test mesin-mesin ni tau. So bila test mesin-mesin ni, saya tanya akak ni, satu ada akak datang lah. Saya tengok dia tu kerap beli dengan kita. Saya tanya akak selalu beli kat sini? Selalu beli kat sini. Dia cakap, lepas tu cakap, kenapa beli kat sini kak? Bukan, tak pernah test sabun lain ke apa? Tak pernah test sabun ni. Tapi sabun ni okey lah. Sabun ni okey. So cakap kat sini, walaupun kita jual RM1, tapi sabun tu repeat sale. Walaupun dah macam kita 50 sen, tak masalah mana kan, daripada yang kan. Tapi bila repeat sale tu ada, dan akak ni sebenarnya dia akan ikut, dia hidup nomad tau. Hidup secara nomad. Nomad tu maknanya dia duduk bergerak lah dalam van ke apa semua kan. Dia beli sabun tiap hari. Itu yang saya jumpa dia. Akak ni beli. Besok beli lagi. So dia tanya dia, kenapa akak beli kat sini? Saya dah sabun lain tapi sabun ni okey. So saya tahu lah. Maknanya bila kita tanya pelanggan, kalau sabun tu okey, dia repeat sale. Itu yang penting sebenarnya. Dalam trik sabun ni, dia bukan penting margin. Bagi saya margin nombor 2. Yang penting repeat sale. Bila ada pelakuan repeat sale, walaupun margin kita kecil, tapi 50 sen kalau kali 30 hari, dia repeat. Itu yang sebab kita top up. So kat situ kelebihan sabun. That's why sabun, milih sabun sangat penting. Sabun yang kita pilih ni sangat-sangat penting. Boleh tak dibuat repeat sale. Kalau sabun kita bancuh, tak boleh buat repeat sale, masalah juga. Kita tengok tau. Ada orang kadang saya bila beli mesin sabun ni, saya akan tengok atau pelanggan saya. Saya akan tengok pelanggan saya mana. Tengok kerap selalu tak beli. Mana kalau kerap, kalau pelanggan A ni, saya tengok esok dia beli lagi tak. Kalau saya tahu dia beli lagi, maknanya repeat sale. Ini penting. So anda yang nak cuba mesin sabun ni, anda kena tengok tau, pelanggan anda repeat ke tak repeat. Kalau anda kerap cari pelanggan baru, penat tu. Sampai bila nak cari pelanggan baru je kan? Tak nak. Kita boleh sama repeat sale. Sebab apa? Sabun ni adalah sabun yang boleh repeat. Sabun yang orang pakai tiap hari. So dia mesti pilih sabun yang repeat. Kan? Sabun yang repeat. Okay. Abang dah ada berapa mesin refill sabun? Okay. Sekali refill berapa liter? Okay. Alhamdulillah soalan. Okay. Tu agak sihat Okay. Untuk permulaan, saya memang mula dengan satu mesin. Sekarang masih ada satu mesin lagi. Tapi insyaAllah pada hujung bulan ni, saya akan mula ada 3 mesin. Total ada 4 mesin lah. 4 mesin. So bila ada betul-betul 4 mesin, saya akan mula belajar tentang bancuh pula. Nampak teknik saya. Tu teknik yang saya buat lah. Awal beli satu, kita tengok dia punya cycle dia, macam mana gerakan sabun tu, macam mana boleh pergi tak boleh pergi, pelanggan okey tak dengan sabun tu. Bila kita tengok risiko repeat ada tak, risiko tak repeat ada tak, sabun okey tak, macam mana sistem kita tune tak, ada masalah lain tak. Kita dah nampak kan pelan awal dan dah establish, baru kita expand sikit 1, 2 dan 3. So insyaAllah lah, doakan dalam bulan ni saya bulan 10 ni saya tambah lagi 2 mesin, nanti total jadi 4 lah. Tu insyaAllah. Tu teknik yang saya nampak lah. Okay. Tu saya buat macam tu. Daripada awal saya pengalaman saya main RO ni kan. Saya main RO, main mesin air, mesin air mineral kan. Saya buat macam tu. Saya akan mula satu mesin dulu. Saya akan cari penyakit dulu. Apa penyakit mesin air ni? Penyakit mesin air. Jadi penyakit tu semua ni.
That's why kita kena kenal pasti penyakit sabun ni. Kita kenal pasti. Bila kenal pasti, kita dapat cari penyelesaian. Kalau kita tak tahu kenal pasti, tiba-tiba kita main invest saja, beli saja kan, beli ni, beli tu, beli ni, contohnya nak dapat profit. Tu bukan cara yang bijak lah sikit. So bukan, sebab kita ambil risiko pada diri kita. So kita nak pastikan yang kita buat tu mestilah tempat yang betul-betul kita tuju, nampak boleh pergi. Rasa yakin, kita go. Kalau tak yakin, kita hold back dulu. Kita tengok kaji je. Dan kita kena cari orang-orang yang boleh bantu kita. Kalau orang tu tak boleh bantu kita dari segi teknikal, dari segi ilmu, dari segi information, bahaya. Kita tak ada kawan, kita seorang-seorang pun bahaya juga. Ini sangat bahaya. Dan bila salah kalau apa-apa, kita tanya. Tanya orang yang betul lah. Kalau tanya orang tak betul pun masalah juga. Okay. So ni Syamihah Abdul Hamid. Okay. Sekali refill berapa liter? Okay. Sekali refill biasanya saya akan ambil dalam 20 botol. 20 botol 20 liter. 20 botol 20 liter biasanya 400 liter lah. 20 ke 15. Tengok pada keadaan. Saya rasa sebab saya mesti ada 600 liter tu kan. Biasanya kalau separuh je, nak start 300 je kan saya refill lah. Start 300 refill. Maknanya 300 tu maknanya kali bagi 20, 15 botol lah. 15 botol. 15 ke 20 saya tak refill. Tu sekali refill lah. So kita takkan pastikan dia merah lah. Kalau boleh jangan dia jatuh merah, sebab dia ada sensor tu kan. Bila sensor jatuh dia merah. So merah tu sabun tu lebar kena. Rugilah kita. Sebab kita niaga kalau boleh sabun tu saya ada. Dan saya tengok setakat ni kan. Okay, macam saya buat tangki saya dua ekonomi, dua premium. Okay, pergerakan dia memang saya tengok ekonomi ni akan cepat jatuh lah. Tapi premium pun lagi ikut jatuh. Sebab apa saya nampak pelanggan yang biasa beli ekonomi, dia akan berubah pergi premium. Dia beli biasa ekonomi, dia dah try ekonomi. Okay, dia cakap sabun ni okey lah ekonomi. Sebab saya tengok sabun ekonomi saya pun alhamdulillah memang ada permintaan dan memang orang cakap sabun ni okey. Sabun ni okey. Even dia bawa botol-botol company lain beli kat sabun saya, sebab sabun mesin sabun saya kan. Dia ni sabun saya kenal ni company ni. Saya kenal company ni. Dia bawa botol tu. Biasa dia beli online lah kan. Dia beli online, dia try sabun. Lepas tu dia bawa botol tu, saya kenal lah. So kita nak cakap lah kan company mana. Tapi dia dah sabun. Lepas tu juga tanya, akak selalu beli? Selalu beli dah, kerap beli dah kat sini. Dia cakap sabun ni okey lah. So maknanya walaupun dia dah beli sabun lain, dia cuba sabun kita, dia repeat. Tu cantik tu. Tu saya suka tengok. Sebab apa? Kalau anda beli mesin sabun, anda kena pasti tu pelanggan anda tu macam mana. Kalau anda just beli untuk letak saja mesin sabun dan tengok dapat profit, tak boleh. Maknanya kita tak guna maximiskan benda yang yang ada depan mata kita. Kita kena pasti pelanggan tu. Bila kita kena pasti pelanggan, mana kita dapat, macam mana kita nak baiki lebih untuk customer repeat. Itu teknik tu lah. Okay. So tadi saya dah jawab sekali sekali refill berapa. So maknanya okay. Terima kasih soalan. Refill sabun bulanan. Okay. Yang premium S20 ke bang? Betul. Kalau saya tahu S20 lah. Saya guna sabunku Wavo. Saya guna nama Nurclean Wavo lah. So saya guna S20. Saya gunakan, alhamdulillah lah, saya dah konsisten guna Nurclean sekarang dan alhamdulillah cantik lah. So guna S20. So S20 ni dia lebih pekat daripada S10 lah. So S20 ni dia punya margin RM1.70. So RM1.70 cost lah. Margin RM1.30. So maknanya kalau jual tu RM3, kita jual dapat RM3 RM30 lah. Kalau kita jual 1000 liter, maknanya kita akan dapat RM1,300. Senang kan kiraan dia. Sebab sabun ni kan dia punya kiraan margin senang je. Contohnya anda beli 2000 liter. 1000 liter S20, 1000 liter S10. 1000 liter lah. Kos kita bawa 3200. Kita jual saja 2000 liter, kita akan dapat balik RM2000. Apa kita akan dapat balik 1800 bagi profit. Macam tu je. Kita jual 2000 liter S10 S20, 1000 liter S10, 1000 liter S20. Once kita balik dapat profit, kita akan dapat 1800. So berapa cepat anda boleh jual 2000 liter tu? So ada yang saya nampak dia sabun ni dia tunggu customer beli mesinnya. Pun ada satu hal juga. Okey, aku ada mesin sabun, aku tuang. Tunggu mesin tu jual. Tak. Sebenarnya salah cara tu. Untuk cepatkan lagi, kita jual retail pula. Kita retailkan sabun yang kita beli tadi tu. Kita bentuk. Bila kita beli dah botol 20 liter, apa kita buat? Kita masuk botol 5 liter, kita retail lah. Boleh? Ada buat. Memang saya buat macam tu pun. So retail lagi cepat sabun habis. Mana repeat order kita lagi cepat. Nampak tak?
So kat sini jangan menghadapkan mesinnya. Jangan menghadapkan mesin tau. Kalau kita memang satu mesin, tiba-tiba kita nak tunggu sabun tu pun habis baru nak tuang, memang lambat lah. Sebab kita nak cepat kan. Kita dah invest bukan murah kan. Invest sekali banyak kan invest kan. So invest banyak, apa nak kita balik modal cepat. Jual lah cepat sabun tu. Apa nak tunggu mesin je, mana boleh. Kita jual lah cepat yang mungkin. Ada saat kita jual retail. Tu satu teknik lah. Maknanya kat sini nampak kan, anda jangan tunggu mesin je. Walaupun ada satu mesin, anda jual lah sabun tu kat pasar malam. Jual lah sabun cara online. Jual lah sabun cara ada yang baru ni member saya buat dia buat door to door tau. Dia buat door to door. Dia buat jual sabun tapi door to door. Mana orang call dia hantar sabun percuma. Jalan boleh 5 liter, jual lah 10 liter, tapi masa 5 liter just nice lah. 5 liter tak jual 5 liter, jual kali 5 liter kalau S20 kita RM3 boleh RM15. Kita hantar free delivery. Sahabat-sahabat kita tambah kita cerita kan buat sabun ni saya suka ni saya suka pasal sabun lah. Saya suka sabun sebab saya main air RO, mesin RO ni, mesin air yang jual shilling 10 tu, kita punya customer limited tau. Sebab bila kita main RO, kita nampak bahawa yang boleh beli air RO ni orang luar negara, Pakistan, Bangla, yang boleh beli yang minum untuk kerja. Tapi dia punya market tu segmen dia tertentu, tempat tertentu. Mungkin kat kedai dekat kawasan Kelang, tertentu tau. Tapi sabun, semua rumah pakai sabun kan. Kemudian sebelah pakai sabun, belakang rumah pakai sabun, tepi rumah pakai sabun, depan semua pakai sabun. So whether dia beli sabun antara kita ataupun tempat lain. So kalau kita dapat offer sabun lebih murah, lebih berkualiti, jangan beli dengan kita. Tapi kalau di tempat lain, dia tetap dia kena beli sabun sebab dia pakai tiap hari, dia pakai sabun. That's why cakap sabun ni market dia besar. That's why dari segi komuniti kita kan. Satu katakan rumah kita ada 400 buah rumah. Keliling halaman kita lah 400 buah rumah. 400 memang pakai sabun. Siapa tak pernah pakai sabun kat rumah? Tak kira lah sabun basuh baju ke sabun mandi ke. Setiap rumah kan pakai sabun. Tapi dia orang tak ada mesin sabun kat rumah. Macam kalau air RO ni kan, air RO yang mesin air jual shilling kan, kat rumah mungkin ada penapis air lain, nama jenama yang ada lain kan. Semua ada. So dia tak perlulah nak beli air kat luar. Kalau macam dulu, contoh macam dulu masa masa permulaan mesin yang Sukida tu kan, awal-awal tu kan, memang semua tak ada penapis air. So orang belilah air kat luar sebab tak ada. Tapi sekarang mesin yang air tu dah ada, dah murah. Boleh beli berapa, RM70 sebulan ke, boleh dapat mesin air tapis dah siap. So orang taklah beli kat luar. That's why bab sabun sekarang, tanya diri sendiri, ada tak mesin sabun dari setiap rumah yang ada sekarang ni? Jiran-jiran kita ada mesin sabun tak buat sabun? Ada mesin sabun tak? Tak ada kan? So that's why dari segi market, keliling taman-taman kita ni pun, sahabat-sahabat kita atau jiran-jiran kita pun pakai sabun. So whether cara kita nak terangkan kepada dia atau tak yang kita ada sabun kita berapa harga. That's why penting. That's why sabun punya market saya sangat suka sebab dia open, masih besar. So tak sebenarnya kita terbuka pada air kan, sabun ni open. That's why cakap sabun ni adalah satu perniagaan yang saya nampak memang top. That's why saya pilih main sabun. Dan dari segi tadi macam air tadi saya share, air RM10 tapi sabun main RM1 kan, besar RM10 dengan RM1 kan. Itulah kelebihan sabun. That's why dalam hal ni kan, sabun ni dia jadi repeat sale. Kalau sabun kita wangi, sabun kita bersih, banyak buih, pastinya akan repeat sale. Dan orang repeat sale dia lalu. Macam dulu. Ni saya share pengalaman saya lah jual sabun dalam botol. Macam botol ni. Sebelum ni saya jual botol macam ni dulu. Tapi jenama lain lah. Saya jual ni kan, jenama lain saya jual. Susah tau nak jual 20 botol, 30 botol, 40 botol. Memang susah. Susah cakap. Susah. Lepas tu customer katanya, botol ni boleh refund balik tak? Botol boleh pulang balik tak botol ni? Kadang-kadang je customer tanya, botol boleh refund balik tak? Ni saya tanyalah pengilang, sahabat-sahabat saya jangan jual kilang sabun. Kita kalau buat sabun ni kan, kita kena kenal semua tau, pengilang, pengedar, kita kena kenal, nak tahu dia punya cost dan bagian tu. Sabun ni, botol sabun ni kan, botol sabun ni cost dia kat luar pun RM2, mungkin RM3 setengah, RM2 lah. Tapi dia orang terpaksa jual RM6. So yang anda beli sebenarnya, anda kena bayar harga botol tu. That's why botol dia tak ambil balik.
Anda beli sabun botol kat luar lah, kat mana-mana kedai lah, runcit apa semua kan. Anda jual beli sabun, anda beli dengan botol-botol sekali. Lepas tu botol anda banyak kat rumah. Lepas tu anda buat apa? Botol anda buang. Itulah kan. So nak jual tak ada value. Nak pulak balik kat players yang anda beli sabun tu pun tak nak beli. So anda buat apa? Anda buang. Itu yang berlaku sebenarnya. So that's why botol yang anda beli, sabun-sabun kat luar tu, anda kena bayar RM6 satu botol. So kos yang ada, contoh harga sabun anda RM36. RM6 tu botol saja anda kena bayar. Kos botol baru RM2. Tapi dia terpaksa jual kos, tambah kos sabun jadi 3 kali ganda. Harga botol tu macam perubahan. So anda hanya bahan anda dah RM30, tapi kos botol RM6. So anda bayar RM36. Tu sebenarnya harga kos botol. That's why kenapa orang memilih sabun refill mesin kita. Sebab apa? Orang boleh beli botol sekali, tapi boleh beli sabun berkali-kali. Orang beli botol sekali, tapi boleh beli sabun berkali-kali. That's why nama sabun tu sangat penting. Kualiti sabun sangat penting. So kalau kualiti sabun sangat penting, kualiti sabun penting, mesin bagus, bersih, lurus, cantik, menarik. So orang akan keep on repeating. Hanya bawa botol dan beli sabun. Boleh beli RM1, boleh RM2, RM5, RM30. That's why permintaan untuk sabun refill meningkat. Bisnes pun meningkat. So meningkat, dan dia berantara kita punya circle aja. Okay, kos sabun rumah kita 400 orang, 500 orang. Itu je. Sebab tiap hari orang beli sabun. Tiap orang pakai sabun. Whether kurang atau habis sabun, dia akan cari sabun juga. Sabun mana yang baik? Kalau dia satu sabun kita tu bagus, seperti mana yang diharapkan, dia akan repeat dengan kita. Sama juga macam kita beli sabun. Belum ni lah, belum ada mesin sabun. Anda beli sabun kat mana? Ni sabun kat pasar raya. Anda akan beli sabun jenama satu benda ni lah, jenama ni lah, anda ikut beli jenama tu, tukar ke jenama. Tapi anda beli kat pasar raya dan anda bawa balik botol, dan anda kena bayar kos botol tu. Tapi bila sabun refill, kalau kita jenama yang bagus, orang akan refill terus, refill tempat yang sama. Itulah kelebihan mesin sabun. Yang orang cakap, tak nampak. Pada awal saya tak nampak juga benda ni. Tu saya tak nampak. Pada awalnya saya ingat mesin sabun ni pun macam air RO je, mesin RO kan. Kita letak RO, kena cari tempat yang bagus, parking cantik lah, kena tempat yang stable punya. Tak rupanya. tak sama. Mesin sabun ni memang different. Different. Satu lokasi tu memang penting lah kan. Tapi taklah sepenting macam air RO tu. Air RO ni sangat penting lokasi. Kalau anda salah pilih tempat, lambat lah balik modal. Tapi bab sabun, semua orang pakai sabun. That's why bila anda satu mesin letak satu mesin tempat yang okey kan, tak kira tempat okey tak okey, sebab keliling tu pakai sabun. That's why kalau tip saya banyak share dengan sahabat-sahabat saya kan, sahabat-sahabat saya yang nak beli mesin sabun, saya cakap letak je kedai makan. Orang cakap, kenapa tak kedai makan Zalek? Kenapa tak makan kedai makan? Kenapa letak kedai makan bukan kedai yang kono-kono apartment ke apa semua? Tak. Saya suka kedai makan sebab apa tau? Dia ada macam sense macam ni tau. Bila orang beli mesin sabun, bila orang makan kan, dia beli makan duduk. Mesin sabun saya tu ada kipas kat belakang dia tau. Dan saya letak pewangi sabun tu, saya buka tau salah satu pewangi sabun tu untuk bau sabun tu keluar. So bila dia boleh makan, dia akan bau sabun tu. Kenapa Dan dia cuba. Bila dia cuba, kena tanya ekonomi dulu. Bila dia okey tengok, bagus lah sabun ni, dia terang premium, tu melekat. Maksudnya siapa yang beli mesin sabun, dia beli makan, dia akan beli sabun. Dan siapa yang beli sabun, dia beli makan. So dari segi nak dapatkan lokasi tu lebih mudah mesin sabun ni, kedai makan. Kalau kita nak kedai, contohnya kena kedai dobi, kita nak kedai macam kedai runcit, kita berlaga dengan dia orang ni, berlaga dengan owner. Kan dia orang pun jual sabun, kita pun jual sabun, so dah berlaga dengan dia orang, tak space lah kan. Tapi kalau kita makan, tak berlaga. Kita jual sabun, siapa beli sabun boleh makan, dan siapa boleh makan boleh beli sabun. Maknanya kalau kita viralkan tempat makan tu, mana tempat sabun kita pun akan viral, dia pun akan sama-sama dapat manfaat. Mana win-win situation. That's why saya lebih prefer kedai makan daripada tempat-tempat lain lah. That's why kalau anda nak beli sabun, cek kedai makan. Itu pandangan saya lah. Tapi anda nak, kalau ada tempat yang contoh memang ramai orang, kerap yang ada rasa boleh pergi, silakan. Tapi kalau kata tempat, kedai makan lah terbaik. Sebab saya tengok kedai makan, alhamdulillah lah. Boleh cuba lah. Boleh cuba insyaAllah. Okay. So alhamdulillah. So Akak sihat. Terima kasih Akak sihat. Akak sihat. Terima kasih. So at least sedikit lah. Memang betul. Boleh cuba kedai makan. Silakan.
Kalau tengok lokasi-lokasi sahabat-sahabat saya pasang mesin pun banyak kedai makan. Sebab dia tak ada ni tau. Dia tak ada apa, dia tak ada faktor gaduh antara ownership kedai tau. Macam kedai runcit jual sabun. So anda letakkan mesin sabun, alamak bergaduh lah, dia pun jual sabun, kita pun jual sabun. Alhamdulillah. Saya share tadi, yang saya share tu, yang saya cakap apa? Saya share tadi pasal mesin sabun saya, yang satu minggu saya top up 600. Kedai makan lah tu. Kedai makan lah. Seminggu saya top up 600 liter. Kedai makan lah tu. Sebab saya share pengalaman saya lah. Itu yang berlaku kat saya. So saya share. So memang tempat kedai makan. So memang itulah sale saya. Letak botol free betul. Tu salah satu teknik juga. Botol free. Okay, untuk botol free kan. Okay, ni saya nak share juga lah sahabat-sahabat yang mesin sabun kan. Okay, botol free. Okay, anda botol free lah. Okay, ni saya pakai pelanggan. Okay, saya pakai pelanggan. Anda letak diri anda sebagai pelanggan. Kalau anda botol 1.5 liter, anda botol air mineral tu anda letak, aku nak beli tak? Kalau anda botol 1.5 liter botol air mineral tu, anda letak kat situ banyak-banyak. Kan? Ada orang nak guna tak sabun botol tu? Cakap murah kan? Macam murah lah orang beli. Memang boleh beli. Tapi dia repeat tak? Kadang-kadang saya soal diri saya. Kalau saya letak botol yang 1 liter tu, botol mineral 1.5 liter tu, letak botol tu free. Kita boleh dapat free pun kalau beli air mineral, kita letak je kan banyak-banyak. Tapi customer boleh repeat tak dengan botol tu? Sebenarnya kan, ni yang saya tahu pengalaman saya lah. Saya memang guna botol ni. Ni botol ni. Saya beli ke botol ni, botol 5 liter saya pakai. Saya guna botol 5 liter. Ni botol 5 liter saya guna. Yang botol 5 liter ni saya tak stiker saya. Saya tak satu stiker saya. Saya tak stiker saya kat sini kan. Saya guna botol 5 liter tau. Saya bukan guna botol 1 liter, 1.5, saya tak guna botol tu. Saya guna botol 5 liter terus. Kenapa? Sebab orang dah sinonim dengan botol 5 liter. Kita ni dah biasa tau beli sabun dengan botol 5 liter ataupun botol 10 liter. Kalau anda tak ada botol mineral, dia macam tak kena tau. Macam beli sabun dengan botol mineral, mana kena? So kalau anda beli botol yang 5 liter, memanglah mahal. Botol 5 liter anda beli kat Eko RM2.60, RM40, RM60 kan. Memang mahal. Memang mahal lah kan. Kita tambah kos kita. Tapi anda nak repeat sale tak? Anda sanggup nak invest botol yang tak nak repeat sale kan? Anda sanggup invest pada botol yang repeat sale? Saya suka invest pada botol yang repeat sale. Macam ni lah. Botol macam ni lah. Kan? 1 liter terus kan. Botol 1 liter terus 5 liter. Ni saya letak botol 5 liter free. Botol saya beli, saya letak 20 biji ke 30 biji saya letak. Walaupun orang beli seliter pun dia pakai botol 5 liter. Sebab apa? Kat sini ada logo saya. Kan? Logo saya pertama. Kedua, dia beli sabun ni, dia takkan baca tau. Kan? Ketidakaktifan. Ketidakaktifan ni. Sekejap. Okay. Kita kat ketidakaktifan. Ketidakaktifan. Okay. So, that's why saya cakap, invest lah sikit botol. Sebab apa? Kita pada saya cakap tadi kan, kita adalah antara kaum tempat-tempat kita kan. Kita ada tempat-tempat kita yang satu kaum kita tau. Satu kaum kita, satu kawasan kita. So, yang guna sabun ni lah orang-orang kita juga. So, kalau kita ada botol kita yang jenama kita, dia akan repeat kat kita lah. So, dia takkan tempat lain. Contohnya macam sabun kita letak nama kita kan. Letak nama kita kan. Sabun letak nama kita. So, dia akan beli kat tempat kita juga. Dia takkan repeat tempat lain. Takkan dia nak pergi mesin lain, nak beli sabun lain. That's why kalau kita sabun kita, jenama kita, dia akan beli dengan mesin kita juga. Dia takkan bayar betul sabun lain. Tak. Sebab nama dah ada. Itu adalah satu teknik yang cakap panggil teknik yang panggil apa, separuh sedar. Macam kita lah, kita tengok sabun tu, contoh macam apa, kita beli apa, contoh macam kita buat gigi, kita buat apa, Colgate. Kita separuh sedar semua Colgate. Maggi, kita sebut semua Maggi. Tak kira lah ramen ke apa, kita sebut Maggi juga. Kita sebut nama apa pun, Indomie, kita panggil Maggi juga. Sebab separuh sedarnya kat situ. That's why bila anda satu botol yang kita common kita gunakan, tempat tu yang sama, kita common kan, dia akan separuh sedar cakap, dia akan beli kedai tu je, takkan beli tempat lain. That's why itu selalu teknik yang kita cakap pengikat.
Okay, nampak Tadi pasal cakap kalau saya beli jangan kalau boleh lah, kalau boleh ada rezeki beli yang 5 liter terus, letak stiker anda. Baru dia akan jadi repeat sale. Itu teknik lah, teknik saya guna. Saya share. Okay, resepi bancuh sabun ada ke bang? Okay, resepi bancuh sabun ada, tapi saya tak nak buka lagi. Sebab apa, kalau nak bancuh saya dah buka, saya kena ajar awak bancuh masak saya. Tapi ada bancuh. Nak bancuh, nak bahan semua ada. InsyaAllah. Nak mixer saya pun ada. Tapi saya tak buat lagi sebelum waktu lagi. Bila sampai waktunya betul-betul saya letak, saya akan offer lah. Tapi sekarang ni belum lagi lah. Belum. Saya belum offer lagi benda tu. So, saya tengok. So, nampak So, dia sebenarnya buat sabun ni step by step. Step by step. Pertama kita belajar dulu. Belajar time machine dulu. Belajar sistem dulu. Dah belajar semua, dah settle lah. Baru kita upgrade sikit ilmu tentang bancuh sabun, bahan sabun, apa semua. So, kita dah ada pengalaman semua, baru kita tambah-tambah sikit-sikit. Itulah teknik dia lah. Okay, terima kasih cinta Allah. Join, Rahayu join. Alhamdulillah. Terima kasih kepada soalan-soalan. Setakat jelas Kak Syahad. Black Moon N517. InsyaAllah sale. Alhamdulillah. Kalau dia makan sale, Alhamdulillah. InsyaAllah. Kedai makan okey. Kedai makan sebab kipas, mesin saya ada kipas. Kipas tu yang buat wangi tu, buat keluar wangi tu. S Premium S20 ke bang? Saya pakai S20 Premium. Betul. Okey. Jadi JD Jaka join. Alhamdulillah, saya join. Okey, memang saya letak botol free. Betul. Saya letak botol free tapi botol 5 liter. Saya letak botol 5 liter. Botol yang memang botol 5 liter lah. Mana botol yang macam cerita, botol yang sinonim dengan sabun. Jangan beli botol minyak pula kan. Ada orang beli botol minyak apa? Botol minyak makan, minyak masak. Boleh, tapi dia tak sinonim tau dengan sabun. Dia tak sinonim dengan sabun. Kita kena faham tau apa common yang orang gunakan. Macam kita lah. Kita kadang-kadang letak diri sebagai pelanggan. Kita beli sabun, apa yang kita nak dari sabun? Wangi, bersih, buih, botol cantik, kemas, tak karat. Benda-benda tu yang kita perlu ada supaya orang dapat repeat sale. Sabun ni key utama repeat sale. Key utama repeat sale. So, banyak Alhamdulillah. Okay. So, tadi saya share lah pada sahabat ni. Tadi saya ulang balik lah pada sahabat yang join. Sahabat yang join kan. Join awal ni pasal sabun. So, saya share. Tadi ada satu sahabat saya tentang dia memang pelahir sabun. Dia cakap dengan saya, siapa-siapa yang nak buat sabun, kalau satu mesin, boleh beli dulu. Jangan bancuh. Sebab bancuh kalau anda perlu tempat, anda perlu lokasi, anda perlu masa untuk bancuh. Tapi kalau anda dah banyak mesin, silakan bancuh. Tapi bagi saya, kalau nak bancuh pun kena tahu ilmu. Jangan main bancuh je, tak tahu ilmu, tak tahu bahan mana dapat, tiba-tiba bancuh, pun masalah juga kat situ. So that's why benda ni penting. So penting sangat. So nak bancuh, kena bancuh. Sebab apa? Kalau kita tak ada ilmu nak bancuh, dia kan jadi tak konsisten satu sabun tu. Risiko salah bancuh, cari pekat ke, ambil masa bancuh. So benda-benda yang kita kena perlu ambil kira. That's why saya ambil daripada kilang. Senang. Kilang, ambil satu bahan yang dah siap. Dia ada MSDS, Master Safety Data Sheet. Kita tu bancuh. Macam saya memang saya OEM. Saya suruh kilang sabun, saya OEM, nama saya sendiri, nama Nur Clean. So Alhamdulillah lah, saya guna nama Nur Clean. So bagi saya banyak nama Nur Clean lah. Nur Clean. So Nur Clean sekarang saya guna. So mana-mana kalau anda tengok kat TikTok, cari Nur Clean, so sabun saya lah. InsyaAllah. Okay, so that's why saya penyiraman sabun sangat penting. So penyiraman sabun sangat penting, kualiti sabun sangat penting, konsistensi sabun sangat penting. Sabun melaksanakan tugas repeat sale dia. Dia sebenarnya tak penting margin nombor 2. Kalau anda sabun anda margin besar pun, kalau tak boleh buat repeat sale, no point pun anda nak jual sabun kalau tak boleh repeat sale. So kalau margin kecil tapi boleh buat repeat sale, silakan, bagus. Sebab apa? Repeat sale. Sebab sabun ni tujuan repeat sale. Kalau tak boleh buat repeat sale, jangan ambil risiko. That's why sabun saya agak penting, sebab kita jual sabun, kita bukan jual mesin. Kita jual sabun. Okay. So kat sini siap. Apa lagi saya nak cerita? Okay, so saya nak share lah antara sebab kenapa bancuh dengan ni. Bancuh lebih murah, tak nafikan bancuh lebih murah. Tapi kita perlu masa, kita perlukan kita perlukan elektrik, kita perlukan pekerja, kita perlukan tempat. Lepas tu kita tak dah faham konsistensi. Nak bancuh ni kita tahu konsistensi, tak perlu juga. So pengalaman pun nak bancuh. Nak bancuh pun dengan pengalaman. Tak boleh main bancuh je, tak ada pengalaman, tak boleh nak bancuh gitu. So antara yang saya kena penting lah, kita tengok lah. So kalau beli sabun, mana sabun nak tuang, kita mudah. Konsistensi ada,
pekat sama, tak berubah, kualiti terjamin, maknanya pelanggan boleh repeat sale. Sabun ni kalau anda contohlah, satu orang dah buat mesin sabun, ada mesin sabun, kalau siapa yang belum ada lah, kalau yang dah ada nanti atau belum ada, saya cadang kalau anda beli mesin sabun tapi sabun tu tidak sama, contoh hari ni ada jual sabun ni tapi besok sabun anda rasa lain, tak sama, customer takkan beli tau. Tak sama lah sabun ni, aku pakai hari tu macam wangi, ini kurang wangi pula. Macam kita lah pelanggan, kita sebagai pelanggan, kalau kita beli satu benda tak konsistensi, kita akan pindah. Sama lah sabun kalau anda tak konsistensi sabun tu yang sama, kita akan berubah, pindah tempat lain, sabun lain, sebab mesin sabun banyak dan semua sabun jual RM1. Kalau sabun semua bagus, alhamdulillah. Tapi kalau sabun mesti ada konsistensi, yang ni beza ke, yang ni beza ke, mesin ni beza. So tapi kalau sabun kita stay, maintain, wangi sama je dan bagus je, customer akan repeat. Itu tujuan, itu key utama lah, repeat. Okay, so apa lagi nak share kat sini? Okay, so kalau ada soalan, bolehlah siap soalan. Kita ada masa lagi dalam lebih 10 minit lagi. So kalau ada siapa-siapa yang nak tanya pasal mesin sabun, nak tanya pasal sabun, boleh PM saya dekat bio saya, boleh share, boleh share dekat saya lah apa saja pasal sabun. Bagi saya, ni adalah pengalaman saya asal RO. Masa saya RO, saya tak tahu apa pun. Saya akan belajar sendiri, belajar tentang sabun, belajar tentang RO, repair mesin, semua belajar sendiri. So kita tengok try and error sampai lah kita faham, cara mesin sabun, cara mesin RO macam ni. So dalam mesin sabun ni pula, saya alhamdulillah diajar macam mudah macam nak setting sabun, diajar macam mana kalau rosak pun nak kena buat, apa volt dia, apa cara dia, semua diajar. So alhamdulillah lebih mudah dan lebih cepat faham. Dan mesin sabun ni dia punya sistem ni senang, dari segi maintenance dia senang, tak pening kepala macam RO. So saya nampak, wah ni, dan satu lagi dari segi market sangat besar, huge. Kalau mesin air kita, mesin air RO ni, kita ada pelanggan rumah dan ada mesin RO masing-masing. So dia ada pilihan, dia boleh beli kat rumah, tak boleh beli kat luar. Tapi sabun, dia orang tak ada pilihan, dia nak beli kat kedai atau beli dengan kita. So kalau kita dapat beri customer yang bagus, kita beli dapat sabun yang bagus, mesin yang cantik, konsistensi yang cantik, DPC akan jadi. Itulah kelebihan sabun. Okay, so kalau ada siapa-siapa sahabat yang nak tahu pasal sabun, nak tahu pasal pasal wedding sabun, boleh PM saya, insyaAllah. Kalau nak type kat Google, boleh type dekat ni, Nur Clean, sabun mesin Nur Clean. Saya pun ada website, semua ada, insyaAllah boleh. So boleh, mungkin saya nak share tentang sabun ni sebab saya nampak inilah peluang yang saya rasa terbaik untuk dikongsi, dan memudahkan sahabat-sahabat untuk tahu lebih lanjut. So apa yang kesalahan saya dulu masa saya buat RO, saya tak tahu, sampai 4 tahun belajar, sampai sekarang masih belajar lagi. So saya nampak RO sabun ni, saya cakap saya nak share dengan sahabat-sahabat saya. Walaupun anda tak beli mesin sabun ataupun anda tak beli sabun dengan saya, tak kisah, tapi kita nak share. Penting kita tahu mana yang baik, mana yang tak. So kalau benda baik, saya belajar dengan anda. Kalau benda baik, kita sama-sama belajar. Itu yang saya sukalah. Itu saya nampak dalam komuniti sabun ni, saya nampak kan komuniti mesin sabun ni. So sama-sama memberitahu sama lain. Dia share tentang benda baik, cara macam ni, cara macam tu. Kita bukan gaduh sama ni, kita lebih kongsi. Sebab sabun ni marketnya besar. Sangat besar. Tak macam air, sabun sangat besar. Dan saya nampak kumpulan tu sangat penting, dan yang boleh ajar kita tu pun sangat-sangat penting. So maukah join? Terima kasih. Kalau ada soalan, boleh PM, boleh tanya saya. Kalau ada boleh PM saya dekat bio TikTok, bio saya, boleh klik, boleh tanya saya, insyaAllah. Ada website semua, ada. Yang penting saya nak share ilmu tentang sabun supaya tak salah langkah untuk pilih perniagaan ni. Sebab paling penting anda kena ambil risiko. Bila anda ambil risiko, anda kena tahu risiko anda macam mana, apa kos risiko anda yang anda tanggung, apa yang perlu anda tanggung, apa yang perlu tak buat, supaya anda tahu, supaya anda nak cut short masalah tu. Jangan ulang masalah-masalah orang yang lalu, jangan buat. So bila ada orang share tentang ilmu sabun ni, anda ambil supaya anda cut short anda punya masalah, supaya anda dapat cepat balik ROI tu. Penting bila kita invest, kita balik ROI. Berapa cepat ROI tu. Macam saya pernah share sebelum ni lah, video saya sebelum ni, tentang ROI, macam mana nak balik cepat, macam mana nak cepatkan balik ROI. Ada teknik-teknik dia. Sebab bagi saya, kalau kita invest satu benda tak lambat balik ROI tu sangat bahaya. Memang kena niaga. Macam kalau niaga kedai kan, kita buka ROI mungkin lambat 5-6 tahun balik. Kalau sabun ni, kalau anda perhatikan betul-betul, cepat. Tapi ada teknik dia lah juga nak cepat. Jangan tunggu je mesin. So sabun yang utama tu, kita jual lah secara retail. Itulah satu teknik yang saya rasa mudah lah. Kita repack, kita jual retail. InsyaAllah. Okay. So kalau ada soalan, saya open pada table untuk soal, InsyaAllah.
Bagi lagi 5 minit. Kalau tak ada, kalau first beli masuk ni memang slow sikit. Kalau first beli sabun ni kan memang slow sikit. Okey, memang pada awalnya, ni pengalaman saya lah bila mesin sabun kan. Orang sebenarnya tak tahu tu mesin sabun ni apa. Anda buat satu benda yang orang tak tahu. Kita try 1 hari RM306. 10 hari RM306, mana 1 hari RM30. Buat lah tu. Location kat apartment. Ni saya share lah. Saya share teknik ni lah. Saya share teknik sikit lah pasal apartment. Apartment ni bagus. Saya cakap apartment bagus. First thing kan, sebenarnya orang tak tahu mesin sabun ni ada apa. Orang tak tahu apa. Mesin sabun? Orang masih tanya tau. Orang dah biasa dengan mesin kedegang. Orang dah biasa dengan mesin air berlapis. Tapi orang sabun orang tak tahu. So untuk sabun pertama ni kan, kalau anda mesin pertama macam tu akak sihat. Kenapa slow? Gini tau, anda kena kenalkan mesin sabun anda pada orang lain. Kena kenalkan macam mana? Anda kena invest sikit. Anda beli botol. Jangan beli botol. Anda beli botol yang 500ml ke, ataupun 500ml lah. 500ml botol tu. Lepas tu anda sediakan duit RM100. RM100 dengan 500 botol ml tu. Anda buat promosi. Saya nak sedekah duit RM100 ni kepada 100 orang. Anda buatlah pengumuman dekat apartmen anda tu. Ini saya bagi sabun free 500ml RM1. Anda bagi dia RM1, anda bagi dia botol. So dia try sabun anda, buat balik 100 orang. Anda tengok apa jadi. Beli botol 500ml, baru berapa sen 40 sen, 50 sen. Lepas tu anda ada duit RM100, RM1. Anda bagi duit RM1, anda bagi botol. Anda buat pengumuman lah kat WhatsApp group. Ni 100 orang pertama saya nak bagi sabun 500ml percuma. Beratur orang tu. Sabun percuma orang beratur. So beratur. Anda bagi RM1, anda bagi botol free, bagi dia try sabun 500ml. 100 orang pertama. Betul, anda tengok apa jadi. Itu teknik dia lah. Dia sabun sebenarnya orang tak kenal. Anda kena kenalkan. Orang takkan takut nak beli sebab dia tak tahu. Tapi anda kena bagi dia free. Bagi dia insentif, baru dia datang. Jangan kita tunggu orang datang. Tak boleh. Dia kena bagi insentif, bagi permulaan. Mudah-mudahan kalau boleh guna lah. Tapi rasa kalau 10 hari sale 306 ni bagus. Bagi saya RM30 satu hari 306. Anda bayar 10 hari 306. 30 hari RM1,000. Besar sale RM1,000. Syukur besar sale RM1,000. Besar tu. RM30 nak dapat satu hari, bukan senang tau. Tapi kalau 30 hari, 130 hari kat RM100, RM1,000. So teknik guna teknik tu kat sihat. Boleh guna teknik tu. Sediakan duit RM100 dengan botol 500ml. Bagi free. Pengumuman kat WhatsApp group. Saya nak bagi botol free 500ml RM1. Test sabun saya. Bagi je free. Kita tengok. InsyaAllah. Itu salah satu teknik untuk cepatkanlah kenalkan sabun kita. Dia nak kena kenalkan. Ezal tanya saya, tuan buat full time ke? Saya full time. Saya full time. Saya full time. Sebenarnya sebelum saya buat mesin sabun ni, saya buat RO. Saya buat mesin RO. So mesin RO saya dah ambil 4 tahun lah buat. So belajar daripada sikit sampailah sekarang, alhamdulillah. Tapi setiap bulan 4 tu saya buat mesin sabun. Masa awal saya jumpa mesin sabun ni, saya nak share sahabat-sahabat sejarah saya mesin sabun. Saya kenal mesin sabun ni pada bulan 11 tahun 2024 dekat Pasir Gudang. Ni memang saya tanya satu member saya jual mesin sabun tu besar tau. Besar, warna hijau. Besar, tengok mesin sabun tu. Saya tengok, jual apa ni? Ramai orang beratur. Cakap, mesin sabun? Ada orang jual mesin sabun ni? Satu benda yang cakap pelik lah kat jual mesin sabun. Saya tanya, brother tu datang, dia bawa pick up, dia tanya lah, dia jual apa, tanya saya tengok mesin, bang boleh tengok mesin? Dia buka mesin, dia tanya dengan saya kan. Lepas tu saya tanya lah berapa harga apa semua. Dia buka dengan saya berbelas ribu lah apa semua, dengan baju bancuh apa semua. Saya cakap, kalau aku beli mesin sabun dengan bancuh, aku ada masa pula. So saya fikir kat situ, saya hold lah. So dalam bulan 3, bulan 4 tu saya kenal satu abang nama Sifu lah, Sifu Rashid. So dia kenalkan saya dengan sabun ni. Sebelum dia pun sama-sama cari tu mesin sabun ni. Dia nampak mesin sabun, lepas dia jumpa saya, cakap, wah, saya jumpa kenal masa training dekat KL, masa mesin kedegang. Masa saya nak mula mesin kedegang, mula lah. Okay lah. Sebab saya dah habis mesin RO, saya dah faham, saya nak try mesin kedegang lah kan. Mesin air boleh ten tu, try. Lepas tu buat training dengan dia, dengan Cik Rashid. So kenal. Tapi masa tu kedegang lagi lah. Tapi saya tak boleh kedegang sebab saya rasa kedegang ni macam tambah kos lah kan. Nak beli bahan, beli mesin apa semua, maintain banyak sangat.
Tapi masa sama saya kena sabun. So lepas saya tanya dia, dia pun sama-sama nak cek sabun. So dari situlah permulaan saya dengan sabun dengan dia. Cik dia bila bulan 4 sampailah sekarang. Dia guide saya guide. Sama-sama lah kita kembang sama-sama sabun. Alhamdulillah lah. Sampai sekarang dah full time sabun. So dari situ dah saya kenal apa sabun, saya kenal cara buat sabun, saya kenal buat chain sabun, saya kenal sistem sabun, semua dari situ. Daripada bulan 4. So alhamdulillah lah. Saya nampak sabun ni dengan RO memang beza. RO pakai duit shilling 10 sen tapi sabun RM2. Walaupun RM1 dia punya ganda dengan 10 sen tadi 10 kali ganda. Kalau anda ada 100 sabun maknanya kali 1000 kali ganda. Macam tu lah. Besar. That's why sabun ni dia punya margin dia besar. Okay. Alhamdulillah. Tu lah saya memang full time. Terima kasih Jezal tanya. Okay. Siapa yang soalan? Okay. Mesin sabun 10 hari sale lah. So insyaAllah lah akak sihat. Cubalah setelah itu tengok saya tadi insyaAllah. Cuba lihat itu. Okay. Abang orang ramai guna QR atau cash? Okay. Untuk saya sekarang saya tengok, saya tadi ada share dengan share dengan sahabat-sahabat saya. Saya baru up QR. Sebelum ni saya QR kan, okay. Kita punya QR belum letak lagi. Okay, tak apa. Saya share saya QR. Okay, pertama QR dia kena tengok sistem apa yang dia guna. Sangat-sangat penting sistem apa yang guna. Sebab QR ni macam-macam sistem ada. Ada yang apa T1, T2, lepas tu dia ada cost, dia ada subscription fee, dia ada transfer dia. Anda kena nilaikan tau. Macam saya gunakan QR saya yang mana dia T2. T2 tu maksudnya kredit customer bayar hari ni, sistem masuk malam esok hari dia akan kredit akaun saya directly. Dia tak guna akaun ketiga tau. Tu kena pasti kena pasti. Sebab apa ada yang QR Pay ni dia guna akaun ketiga. QR ni guna akaun ketiga. So bahaya akaun ketiga. Bukan cakap bahaya tapi bagi saya risiko kita lah. Contohnya kita kena nak keluar, kita keluar lump-sum sekali ataupun guna banyak baru boleh keluar. Lepas tu nak keluar dia charge lagi. So kalau boleh kita elakkan ketiga lah sebab risiko ketiga kita. Macam saya guna akaun directly. So mana QR kalau dia bayar T2 akan masuk akaun kita sekali. Pertama. Kedua dia sistem yang monitor. Macam saya guna sistem FIUU. Sistem tu memang dah ada dalam sistem tu, mana daftar. So sistem tu dia akan rekod berapa jualan hari ni, berapa apa semua, dia akan maklumkan saya berapa kredit. Dia akan email saya automatically dan saya boleh tengok kat handphone berapa duit saya akan dapat. Okay, untuk QR ni, sebelum ni saya QR kan untuk duit shilling. Mesin RO saya guna QR. Saya guna QR juga duit shilling tapi sebabkan 10 sen dia agak leceh lah sebab dia punya cost tu tak berbala dengan RM1. Dengan 10 sen kan. Tapi saya transferkan QR saya kepada sabun. Baru dalam sebulan setengah kot saya dah try. So dalam sebulan setengah ni saya tengok saya melonjak. Saya melonjak. So saya tekan QR sekarang kat RM200. Dalam tempoh berapa bulan? Sebulan ni kat RM200. So melonjak tau. Cash saya ada. Tapi QR pun kena naik. Sebab orang dah mula QR tau. Saya cakap even kita pergi Jabatan Kesihatan pun, hospital pun guna tap pakai kad je. So QR ni orang dah mula pakai tau. So senang. Orang tak ada duit, orang boleh beli cash. Beli pakai QR, scan sikit. So QR sebenarnya kena ada. Walaupun pada awal macam tak perlu ada lah. Pada awal lepas dia kena invest kan. Tapi kalau ada lagi bagus, memudahkan pelanggan. Sebab apa? Saya kena tengok narrative pelanggan tau. Sebab kita tengok narrative pelanggan. Pelanggan ni nak apa yang mudah. Dia penting nak mudah, dia nak senang, dia tak nak pening kepala. Benda ni memudahkan aku pun guna. Kalau semua tu ada kat situ, pelanggan akan mudah untuk repeat sale. Itu pun salah satu punya penarik pelanggan tau. Ada QR ni. Sama pelanggan. So pelanggan tak ada cash, dia tu boleh QR. Itu pun salah satu teknik lah. So that's why kadang-kadang guna QR ni ada kelebihan dia lah. Dan saya nampak kelebihan tu. Memang kelebihan tu ada. So kalau siapa yang nak tanda QR, boleh DM saya lah. Pun saya ada supply QR juga. So mudah lah. Kalau QR ni memang nak tarik pelanggan ni memang sangat-sangat mudah. Kalau ada QR, tak apa, cuba cash dulu. Kalau satu lagi QR ni, lebihan QR ni dia safety lah kan. Sebab kita tak guna cash yang banyak kat dalam tu. Kita simpan sekejap je, lepas tu duit semua kat QR. So tak ada cash, so tak involve lah kita nak kena ambil duit. Kau takut ambil duit, pun benda tu jaga juga. Saya dulu ada QR, semua ada QR. Ada ke pelanggan saya yang ambil 100% QR? Dia tak nak guna cash, dia nak QR 100%. Pun ada. Ada. Kita boleh apa? Kita boleh custom lah, insya-Allah. So
Salah satu teknik untuk tarik pelanggan pun QR lah. Kadang-kadang customer tak buat cash. Sekarang ni kita pun tak buat cash lah kadang-kadang. Kita pergi makan pun kan. Itu pun ada virus sekali orang beli apa? Beli buat gigi beli buat apa bahal RM5 pun. Alah, makan pun pakai QR. Dah orang sekarang tak buat cash. Kena ikut. Pelanggan. Dia tak buat cash kan. Dia nak QR. Ada QR lah. Kadang-kadang kita beli barang RM1 tu kita beli pakai QR dia. Pergi Eko pun kita pakai QR dia. Sebab kita buat cash. Kita kurang buat cash. Sebab kita selesa. Sebab bila dah selesa kita rekod. Dia mudah nak rekod kita punya barang. Kita beli apa senang mudah. Kalau duit kan kita tersepas ini. So itulah kelebihan QR. So kalau ada mudahlah orang nak beli dengan sabun kita. Itu salah satu teknik jugalah untuk tarik pelanggan. Selain daripada botol tadi tu lah. QR kena ada insyaAllah. Kalau ada tambah. InsyaAllah boleh. Terima kasih Muhammad Rajab. Wah, makin sambung ni. Sekarang dah 11.30. InsyaAllah. Allah dia tutup mulut. Terima kasih Kak. Okay. Gunalah Kak teknik. Cuba. Mana tahu ada rezeki. Tambah tu. InsyaAllah tambah tu. InsyaAllah tambah. Boleh tambah tu insyaAllah. Sikit lah. Kalau apa pun maksud. Kalau tak faham boleh PM je. Assalamualaikum Sifu Vending. Siapa ni Muhammad Rajab ni 969. Tak sifu lah. Saya belajar ni. Masih belawar lagi. Masih banyak lagi benda belum tahu lagi pasal apa? Pasal sabun ni. Masih belajar insyaAllah. Tapi sungguh sikit lah ilmu kan. Saya tak nak, sebenarnya niat saya tak nak jadi macam saya dulu awal-awal lah masa buat RO kan. Kita memang tak ada orang ajar. Kita memang kita belajar sendiri lah tentang mesin, tentang setting, tentang apa semua. Walaupun ada orang sikit-sikit tapi kalau nak tahu kena cari sendiri. Maknanya kita kena tahu, kita kena cari sendiri sampai kita dapat. Alhamdulillah lah. Sampai sekarang saya dah boleh refurbish lah mesin RO kan. Alhamdulillah lah. Dah boleh setting, dah boleh apa semua, dah boleh diagnose mana satu nak check apa semua. Kalau rosak kena beri dagu apa semua. Alhamdulillah. So mesin sabun saya akan buat yang sama. So saya nak kalau boleh sahabat-sahabat yang beli mesin sabun ni, dia tak macam saya dululah. Saya ambil masa 4 tahun 3 tahun 4 tahun untuk belajar. Tapi kat sabun ni saya nampak lebih mudah. So saya nak share lah sahabat-sahabat. Mudah je sabun ni. Lepas tu dia tak banyak barang. Dia tak penapis macam ada penapis ginilah, penapis gitulah. Lepas tu pump lah ni lah. Dengan macam-macam lah kan. Ni RO senang. Mesin sabun senang sangat. Ganti gitu, cocok ganti settle lah. Mudah insyaAllah. Terima kasih ucap. Waalaikumsalam sama-sama. Okay. So kalau ada apa-apa boleh soalan saya. PM saya dekat bio saya. Check insyaAllah. Kalau lalu TikTok tu ke, kalau lalu dekat apa-apa kan, share lah, like ke apa semua. Sama-sama kita bantu sama, mudah-mudahan dapat ilmu lah sikit. Okay. So rasanya saya nak end live saya dalam dah 11.30 ni. Kalau ada soalan apa-apa boleh PM saya. Cari je Rafiz Ali Rajal Hijah Halal. Kat situ ada link klik. Ada WhatsApp saya, dia sudah WhatsApp dia insyaAllah. Terima kasih Black Moon N571. Terima kasih join. Mudah-mudahan. Terima kasih. So paling penting kita sama-sama belajar. Banyak saya boleh belajar ni. Saya nak buat live kurang keyakinan. Apa dia buat. Dia senang kita buat je. Buat je. Macam cakap beli je. Buat je. Kawan pun kegial juga buat live dulu. Buat live dulu tak ada orang join. Akak Naga tengok Akak Naga. Live. Berapa lama orang join dia. Kan? Dia try error je. Kita kongsi sama-sama kan. Yang penting buat je. Yang lama insyaAllah okey. Okey lah. Okay, dah 12.30. Apa pun terima kasih kerana join 9 orang. Ada 300 like, 306 like. Boleh lah. Apa-apa pun kalau nak lebih lanjut pasal mesin sabun boleh PM saya. Mesin sabun ke, pasal sabun ke, tak nak beli pun tak apa, tanya pun tak kisah. Kalau ada mesin lain nak tanya pun boleh, tak ada masalah, kita kongsi sama-sama. So yang penting sama-sama nak berjaya, sama-sama berjaya dunia akhirat insyaAllah. Beri manfaat sama lain. Okay. Saya juga ucap terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.